dengan yang ni lah. Kita akan main yang ini dulu. Okay, Squishy Cat Paw. Harga dia 50 sen. Alright, sebelum tu kita baca doa dulu. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat. Oh, tak boleh geng, tersekat. Sekali lagi. Tersekat tadi. Squishy Paw. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kita tengok sikit. Okay, kita simpan dulu. Okay, seterusnya Squishy Paw dah. Uncle nak try yang ni durian. Tapi durian ni mahal sikit. Harga dia RM1. Kita nak try yang ni dulu. Kita try ni lah, 50 sen. Slime yang ada glow in the dark. Malam dia bercahaya. Okay, kita try Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okay, dah dapat. Simpan dulu, nanti kita akan review. And last, itu punya RM1. Macam mana, nak try yang face mask ke ataupun nak try durian slime? Face mask ni dia random tau kalau dapat, tapi mesti tu punya bola-bola, banyak bola kecil. Kita try slime durian lah. Boleh? Kita try slime durian. Mana tahu dapat slime durian ni. Ready? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Okay, pun dah dapat. Alright, jom kita tengok. Okay, kita tengok 3 ni kita dapat apa. Okay, kita akan review. Kita akan dapat apa. Okay, kat mana kita nak review? Kat sini. Kita bagi review kat sana. Okay, tadi untuk first kita dapat cari slime kan. Kita tengok yang paket merah dulu. Oh, okay, menarik. Kita dapat harap-harap slime lah. Ni apa ni? Dia tulis tidak sesuai untuk kanak-kanak. Oh, kanak-kanak tak boleh main, takut tertelan. Okay, yang ni bukan slime. Oh, ni dapat tapak tangan. Ini macam mana nak main? Tak apa, kita letak tepi dulu. Okay, seterusnya. Okay, walah, yang ini tak dapat slime, ini dapat rambut. Okay, boleh ikat-ikat rambut. Dan lagi satu, kita try tengok dapat apa. Lah, dapat emoji saja. Okay, so maksudnya nak dapatkan yang tadi tu slime tu memang payah lah. Orang kata memang limited. Okay, siapa yang boleh dapat tu yang kena power lah tangan dia.